Alright, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita mulakan dengan trade hari ni buy ataupun sell, kita kena refresh dahulu. So, apa yang kita nampak tadi pagi, okay, ini adalah sangat-sangat bagus guys. Kita kena detect dulu. Okay, yang pertama, pelaburan. Okay, yang kedua, bila. Yang ketiga, hari apa. Yang keempat, apa guys? Fikirlah sendiri. Tak adalah. Bila, okay, yang pertama pelaburan, bila, hari. Dan yang keempat adalah, Allah selamat, saya pelupa dah, Allah selamat. Yang keempat adalah market sideway. Yang kelima adalah aktiviti pelaburan. Okay. Yang keenam adalah bank. Okay. Ini saya tulis je guys. Okay. Yang pertama, kita kena ketahui yang setiap hari yang kita tengok ni, market ni adalah aktiviti pelaburan. Okay. Pelaburan siapa? Pelaburan kita. Pelaburan big player. Siapakah big player ni? Kita kena kenal pasti dahulu. Siapakah big player ni? Dan big player ni, bilakah ia meletakkan order diorang? Korang kena berfikir. Okay. Ini saya bagi korang bukan jawapan, tapi saya nak korang berfikir. Bilakah waktunya big player ni meletakkan pelaburan-pelaburan yang besar? Okay. Yang ketiga, bilakah harinya? Bilakah waktunya diorang meletakkan diorang punya order? Dan apakah maksud market sideway? Market sideway ni, yes pelaburan, tapi volume yang rendah. Volume yang rendah. Okay. Big player ni, yang besar-besar ni, diorang akan meletakkan diorang punya order yang sangat-sangat besar dan market pun akan jadi besar, big movement. Okay. So, aktiviti pelaburan ni, maksudnya adalah macam mana kita nak kenal pasti yang di sini ada big player masuk. Dan yang keenam, kita dah tahu sebenarnya yang meletakkan ataupun yang trade forex ni adalah bank-bank besar. Salah satunya lah. Sebab diorang ni adalah ada kepakaran dalam bahagian financial. So, diorang lebih tahu lebih dalam lah. So, apa yang kita hanya dapat jangkakan hari ni adalah contoh macam tadi pagi. Okay. Yes, kita hanya mampu membuat zone sahaja dekat sini. Okay. Kita hanya mampu buat zone dekat sini. Akan tetapi, adakah betul itu seller? Kita boleh nampak dekat lower time frame, dekat M5 dan juga M1. Kita boleh nampak solid buy, solid sell. Kalau benar ini seller, inilah first wave. Kalau benar ini seller guys, dia kena buat lagi a pressure sell. So, volume sell sudah masuk dan a pressure sell sudah pun masuk dan membuat breakout dekat sini. So, bila ada breakout, dia masuk pada dekat resistance. The third wave, kita boleh entry. Dan benda yang sama juga dekat sini guys. Nampak tak? Top, sub. Nampak tak? First wave, second wave dan the third wave boleh entry kat sini. Boleh tak? Tak jadi masalah. Sebab apa? Inilah datang daripada sini. Pelabur solid sell, solid buy. Kalau benar ini buyer, dia kena pecahkan dulu seller-seller sebelumnya. So, sekarang ni, saya hanya nak refresh je guys. So, sekarang ni, apa yang kita nampak sekarang ni, harga ni tengah membuat kepala ikan. Macam-macam nama dah. Okay. Kepala ikan ni bermaksud, dia sideway guys. Setelah big movement, dia sideway. Mungkin petang ataupun malam, dia akan buat sub ataupun sub. So, now, gunalah market structure yang saya cakap. Kalau betul ini seller, contoh dekat atas ni, kalau benar itu seller, dia kena buat third wave entry. First, second dan third. Ataupun kalau sekiranya ada macam ni, breakout demi breakout, kita entry buy. Okay, sama juga untuk support. Benda yang sama kita kena cari third wave entry ataupun macam ni. So, ini just a recap ataupun refresh sahaja sebelum kita nak mulakan trading hari ni. Boleh? So, pun insyaAllah kita jumpa petang nanti. Hari ni saya nak cuba fokus on education. Boleh? InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.